Okey lah, sebelum benda satu sebelum sesuatu jika anda membuat Facebook Ads, menggunakan website so pastikan ni kawasan anda ni browser add-on ni untuk people visit your website when, tap on your ads, you boleh add contact method dalam sini. So, biasa ini adalah default dia akan pergi terus ke WhatsApp di sini. So, pastikan anda perkenan, kena check, double check sebab saya banyak kali dah kena dan tiba-tiba WhatsApp masuk je, orang tak ada klik ke website tu, tapi orang banyak tanya, "Why? Siapa hai lah, kenapa why? Tekan je dalam no tu kan betul. Tetapi dia kata tanya, dia check, alamak, rupanya saya tak, pergi kenal, saya dah kasi default ke WhatsApp dan bila kita tukar, kita publish balik, kita punya kempen tu dah larilah. Daripada convert terus tak convert. So ini first time tu mesti right. Jangan salah kali kedua. So ni saya nasihat anda banyak kali berlaku dan ramai rasa terkenalah. Jika ada website anda offkan saja NaN. Nak nombor telefon masuk dalam website saja. Jika nak diklik call anda. Jangan masuk dalam ni sekali. Kerana tidak efisien nanti. Sebab anda website untuk orang pakai website anda. Nanti orang berminat. Jika WhatsApp tadi tu tak semestinya untuk beli. Dan biasanya 90% takkan beli atau 99% takkan beli. So, sebab tu kita ada website untuk tapis warm audience. So, pastikan anda, yang order ni kasi NaN. Ingat benda ni. Okey, Assalamualaikum.